sebagainya lah. So dari segi praktikal ni macam mana sebenarnya? Dan apakah sunnah dalam kita Vlog hari ni kita buat video customer minta due date dia esok, so aku kena struggle mungkin stay malam sebab nak buat. Sebab aku tak boleh nak buat kat rumah. Kalau buat kat rumah dia macam tak ada mood, so better aku buat kat sini lah. Hello, I'm Sharifah Mahsa. Update sikit, sekarang aku dah edit video ni kurang-kurang dalam dah seminit setengah. Seminit setengah aku edit video ni, subtitle je semua. Susah sikit nak buat subtitle sebab Adobe Premiere Pro ni dia tak ada function. Aku tak tahu dia dah ada function ke belum, dia function untuk subtitle. Tapi untuk kau letakkan subtitle kau Adobe Premiere, aku kena ni lah, daripada kosong lah. Macam ni aku bahagian teks. Ini cara aku buat. Ini dia punya subtitle yang ada kan. Ni. So sebab yang ini aku guna sebab subtitle ni dia dah ada auto dekat ni, kalau korang perasan lah. Sekejap aku besarkan. Dia dah ada, dia dah letak kat bawah ni dengan style dia. So senang sikit untuk aku tak payah adjust banyak. Dia masukkan je ni style aku. So sekarang ni baru dalam seminit 32. Aku tak tahu lagi kalau ada apa perubahan untuk customer ni. Customer ni bagilah. Ini style aku untuk edit video. Aku letak sikit efek video dia. Ini efek dia, efek video. Sekejap. Aku rasa macam patutlah dia macam, katanya aku letak kat bawah ni. Saya adjust macam ni. Aku buat adjust balik. Ni just letak kat bawah ni macam ni. Okay, settle. Kemudian letak kat bawah. Actually aku macam ada 3 layer. Ni layer pertama untuk video, layer kedua untuk gambar. So layer ketiga ni untuk efek lah. Macam mana efek ni, efek. Susah sikit lah nak edit video sekarang sebab aku pakai mousepad. Sebelum ni aku ada mouse, tapi aku dengan baik hatinya mouse tu aku sedekah dekat something company. Sebab waktu tu mouse dia rosak. Sampai sekarang aku tak claim balik mouse aku. Tak apalah, aku sedekah je lah mouse aku. So aku sekarang pakai mousepad. Memang susah sikit lah kalau pakai mouse. Maybe senang sikit. Macam style aku suka pakai mouse lah. Tapi sebab aku pakai mousepad ni macam susah sikit. Untuk harga aku edit video, dia depends keadaan ataupun style macam mana customer tu nak. Macam ni customer ni member aku je, so maybe aku akan daripada dia bayar secara payment macam duit lah, duit cash, ataupun dia belanja aku makan ke apa ke, macam tu je lah. Itu style macam harga kawan-kawan lah. Kalau harga orang luar, maybe aku akan letak macam setakat video berapa minit aku letak setakat 100-200 je. Sebab aku mau kepada bayar time aku lah. Aku bazir masa sebab nak edit saja. Sebab nak edit video ni, dia punya orang kata yang kau korbankan adalah masa. Sebab sangat banyak masa yang kau guna untuk edit video. Bukan setakat 2-3 minit kau edit video lepas selesai, tak. Banyak masa kau bazirkan. Okay, update sekarang pukul 5.42. Okay, aku masih tak habis lagi edit video. Aku masih tak habis sebab yelah, laptop aku ni spek yang orang kata spek kentang lah. So kalau nak edit video tu, nak tambah-tambah banyak efek apa semua, dia akan makan masa. Sebab tu aku kata nak edit video kau banyak buang masa. Kau banyak buang masa kau dengan edit video. Sebab ada setengah daripada laptop kau kan, dia macam slow bila buat kerja. So Adobe Premiere ni dia menggunakan prosesor yang tinggi, RAM yang tinggi. Bila kau punya prosesor laptop kentang macam ni kan, memang akan edit lama. So aku buat vlog aku sebelum ni, aku jarang letak efek banyak sangat sebab dia melambatkan proses editing aku. Tapi sebabkan customer, yalah customer bayar kan, so kita kena ni lah, kena buat juga. So untuk plan aku kena beli laptop baru. Aku kena upgrade laptop ni. Antara upgrade ataupun beli. Ada je aku hantar kedai. Brother tu kata boleh tambah storage untuk orang kata supaya dia punya processor tu tak berapa sangat. Sebab
Ini laptop ni storage dia kecil je. Dalam 200GB macam tu. Memang kau nak buat kerja simpan banyak. Ini pun susah sebab aku pakai external sampai 2 pakai. Sebab nak buat edit video je aku sampai guna 2 external. Tapi itulah sebab dia ni HHD bukan SSD. Kalau SSD mungkin maybe better lagi lah. Tapi sebabkan aku hanya ada HHD, sebab SSD dia murah daripada SSD. Dan yang ini aku dapat 2TB dalam berapa ratus. Kalau nak aku kena tukar kepada SSD, dia punya upgrade besarkan sikit laptop ni, dia punya storage dia. So aku akan edit kat dalam storage laptop ni saja. So aku tak kacau hard disk. So mungkin dia punya processor tu lebih okey lah. Ataupun aku kena beli laptop baru. Aku tengah plan nak beli kamera. Sebab aku lebih suka kamera daripada ni lah, buat vlog pakai phone kan. Dia macam dulu aku ada kamera. Lepas tu sekarang dia macam quality dia down sebab yalah aku just macam simpan macam tu. Dia punya lens pun macam ada fungus semua kan. So macam tak berapa cantik. Dah tak cantik tu. So aku fikir macam nak beli kamera baru. Tapi itulah harga pun keras kamera baru, kau tahu tak? Aku dah survey memang harga keras. So aku tak tahu bila aku akan dapat. Tapi itulah, kita doakan yang terbaik je lah. So aku akan upgrade apa yang penting dahulu. Macam laptop, kamera. Kalau laptop kalau aku beli baru, harga dalam 3,000. Untuk dia kena budget dalam harga 3,000. Kalau dapat kurang okey better. Tapi kalau aku upgrade storage saja, tak beli laptop baru, aku hanya modalkan dalam maybe dalam 800 ke 1,000. Sebab aku terus tambah lagi RAM, upgrade RAM aku dan tambah storage aku maybe, dan proses pemasangan semua dalam RM1,000. So lebih better untuk jimat lah. Aku upgrade laptop aku. Dan untuk kamera pula aku target fokus pada video, bukan gambar. Gambar aku rasa aku nak upgrade aku punya kamera lama, tukar lens saja. Sebab lens yang sekarang ni dia macam kit lens saja. Yalah aku buat gambar, kau buat job fotografer tapi kau pakai kit lens. Mana ada dok? Setiap fotografer yang kerja fotografer ni, lens semuanya dia upgrade. Dia tak ada pakai kit lens. Sebab kau kena faham, setiap fotografer ni mana ada nak ambil gambar duduk depan-depan audience lain je. Selalu ambil gambar kat belakang-belakang. So mereka punya lens tu kena yang boleh zoom jauh semua. Aku macam Prima apa semua tu lah, mixer, tak tahu lah nama dia. So untuk aku punya upgrade ada 3. Satu tu inilah upgrade storage laptop. Kedua kena ni lah, kena kamera tu aku dah target satu untuk video saja, tidak lebih daripada itu. Dan satu lagi kita buat ni lah, untuk laptop. Tadi apa aku dah kata laptop kan, nak upgrade. Lepas tu aku nak buat beli kamera. Lepas beli kamera, apa lagi tadi aku dah kata macam 3. Upgrade lens aku, lens kamera lama. Sebab aku macam sayang tau kamera lama tu. Sebab kamera masih berfungsi, cuma aku tak pernah guna lens lain daripada kit lens tu. So lagi better aku upgrade lens aku untuk job fotografer yang lain lah. Tinggal sikit lagi nak edit ni semua. Lepas tu aku akan masukkan dalam Google Drive. Aku akan share dekat owner tu. Owner tu akan check lah. Lagi better check kat Google Drive sebab owner tak payah download dia punya video tu. Sebab owner customer aku ni lah, customer aku daripada Terengganu. So kalau dekat KL maybe boleh dia jumpa ke apa, tapi aku lagi better aku letak kat Google Drive supaya dia boleh senang nak tengok lah. Dia tak payah download. Baru nak gerak tiba-tiba hujan pula. So patah balik ke pejabat ambil payung. Sebab aku nak pergi ceramah kat Sirapai. So nak jalan kaki, jadi aku nak kena ambil payung kat pejabat. Nasib baik ada payung. Cepatlah lift, lambat pula lift ni.
Nasib baik ada payung kat sini. Ada payung banyak-banyak ni. Aku rembat satu dulu. Ambil cangkuk lah. So gerak ke Serampai. Dari Universiti Al-Iman Yaman. Mungkin ada yang suka nak bertanya secara direct design dengan mikrofon. So nak tulis atas kertas pun boleh, tak ada masalah, kita tulis. Baik, kita nak mulakan Ustaz Baru balik pejabat. Tadi aku pergi ceramah. Sekarang aku baru pejabat. Aku sekarang tengah edit video tu balik sebab klien tu nak video ni nak siap esok. So aku kena siapkan benda ni. Alhamdulillah. So kembali ke tempat asal. So aku bermalam di sini sebab sekarang pun dah pukul 11. So aku tidur sini je lah.